Mai kira tang ni dengan ambil tang ni. Tengok ni kita punya. Oh, lupa lah tadi masuk ayam ni ha. Kita masuk tengok apa yang ada. Raya keempat guys, raya keempat. Jual apa? Bunga api. Nasi lemak Pak Haji. Buka. Buka bukan rumah terbuka Okay, next. Apa yang buka ni? Saya lapar ni tau. One Mat Seafood. Oh, tutup. Wanjo tutup. Tak maaf lah ya. Sepanjang-panjang ni tutup belaka. Orang raya weh. Awaknya nak ke mana? Kecuali ada owner-owner kedai yang ngapa begitu? Macam buka kedai ni. Nasi campur cili hijau masakan Minang. Okey, kita pusing ke sini pula lah. Tengoklah orang Solo buka ke kan. Boleh lah kita pergi. Promosi 4 botol RM10. Pelancong datang waktu raya. Datang kamu baru. Nak makan apa korang? Tapi ada je lah kedai-kedai yang buka. Paling selamat pun pergi mall lah kan. Kok mall besar-besar tu macam Pavilion apa semua tu buka je. Be lunch bear lah apa lah. Tadi nampak macam lunch bear tu. Nasi ganda je tu. Boleh lah try. Tak pernah jumpa lagi. Kita berada di Nasi Kandar Utara, Lunch Bear Kampung Baru. Nasi kandar. Makan. Dia ingat orang belakang tu sekali dengan kita. Order tang ni. Mai kira tang ni dengan ambil tang ni. Tengok ni kita punya. Oh, lupa lah tadi nak minta nasi separuh. Uish. Semoga berjaya. Besar ayam ni ha. Besar ayam. Okey tak kedudukan? Set ayam ni obis, ada bendi, ada cili, RM15. Telur masin. Ayam besar. Panas lagi ayam ni. Oh. Ada kriuk-kriuk sekali.
Katanya nasi kandar ni dia daripada Langkawi. Nasi kandar utara. Gitu. Kalau korang cakap sedap gitu pun cuba kan. Panas ni tu padu. Tak sia-sia mengkhianati Saddam hari ni. Tapi teringat lagi Saddam punya ni kan. Nak sambung makan. Lokasi kedai ni tu depan tu tak Suraya. Tu masjid Kampung Baru. Sini je lah. Dia belah-belah ujung sini je. Kita guys. Yang penting kenyang. Tu apa ni? So daripada ujung hari tu masjid apa semua. Ini lunch bar. Belakang ni apartment yang biasa tu, LRT belakang ni je. Gitu. So, okay guys, thank you for watching. Kita jumpa lagi next video, okay? Tunggu.